Apa yang buat saya lagi marah? Apa lagi buat saya rasa nak viralkan dia lagi? Sebab apa? Sebab antara dia dengan saya, dia ada masalah dengan saya, dia jangan nak sabotage customer. Customer bayar sampai 100 lebih. Customer bayar sampai 100 lebih, barang dapat hancur. Rosak, makanan tak boleh nak makan. Sama juga macam kes dengan Wan kecil dengan wife dia tu. Pizza habis hancur. Kenapa perlu buat sampai macam tu? Itu kan makanan, itu kan rezeki. Tak baik buat macam tu. Ini punca-punca yang buat saya lagi marah. Okay, so saya harap rider ni boleh datang jumpa saya, permohonan maaf dengan saya dan juga Wan kecil. Itu saya punya syarat kalau nak saya tarik kes. Okay, kalau nak saya diam, tolong datang jumpa saya, minta maaf dengan saya dan juga Wan kecil dengan wife dia. Tolong. Saya minta. Okay, itu saya harap korang faham kenapa saya marah, kenapa saya bagi viral video ni. Bukan apa yang saya tujukan bukan kepada semua rider. Sesetengah rider. Sebab benda ni pernah terjadi juga dekat staff-staff saya. Diorang kurang hajar dengan staff saya. So benda ni terjadi dekat saya sekarang. Bila jadi dekat staff saya mengadu, saya kata tak apa, biar je. Tapi sekarang bila terjadi dekat saya takkan diam dah. Saya nak bagi pengajaran dekat korang rider-rider semua ni. So tolong lepas ni tolong lebih beradab dengan semua orang. Tak kira staff saya ke, customer ke, tolong jaga adab tu. Jangan sesekali korang hajar dengan diorang. Diorang pun penat nak masak banyak order tau. Bukan order daripada rider, bukan order daripada beg hijau sahaja. Order daripada beg lain banyak, bukan order daripada satu tu sahaja. Kena faham. Kami tahu, kami time busy kami akan tutup semua. Kami tak pernah kalau time busy kami nak tamak sampai nak buka semua. Kalau dah busy, kami dah nampak kami tak terkawal, kami akan off semua delivery. Food delivery kami takkan buka. Sampai customer call, nak order. Tak boleh kami cakap, kami tak ambil order online, kami tak ambil. Minta maaf, nak order dulu boleh tak nanti datang pick up. Maknanya dia nak panggil delivery tu datang pick up. Tak boleh, kami kata memang tak boleh. So tolong. Saya sekali lagi tekankan kat sini, saya buat benda ni bersebab saya nak bagi pengajaran dekat rider-rider ni. Alright. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua yang mungkin yang terasa dengan kata-kata saya yang mungkin saya terlebih kasar, tersikit kasar. Okay, so saya minta maaf sangat-sangat. Alright, itu saya. Assalamualaikum, bye.